Pada 21 April 2003, seorang wanita bernama Amanda Berry telah diculik di Cleveland, Ohio. Pada masa tersebut, Amanda pada saat itu baru saja pulang dari pekerjaannya di fast food Burger King dan dalam perjalanan pulang ke rumahnya iaitu di Lawrence Avenue. Amanda pada ketika itu berjalan kaki berseorangan kerana jarak antara tempat kerja dan rumahnya adalah dekat. Amanda telah dicolek dan khabar tentang keadaan dan lokasi keberadaannya tidak diketahui hingga 10 tahun berlalu iaitu pada 6 Mei 2013, satu panggilan kecemasan diterima. Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance. I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. Okay, and what's your address? 2207 Seymour Avenue. 2207 Seymour. Looks like you're calling me from 2210. Okay, stay there with those neighbors. Talk to the police when they get there. Okay, hello? Yeah, talk to the police when they get there. Okay, I'm on right now. We're going to send them as soon as we get a car open. No, I need them now before we get back. All right, we're sending them, okay? Okay, I need like Who's the guy you're who's the guy who went out? his name is Ariel Castro. Amanda Berry berjaya melarikan diri dengan bantuan seorang jiran bernama Charles Ramsey. Dia telah diculik oleh seorang lelaki bernama Ariel Castro ketika perjalanan pulang dari tempat kerjanya. Ariel Castro yang sedang memandu keretanya pada waktu itu menawarkan tumpangan kepada Amanda. Memandangkan Amanda mengenali anak perempuan Castro, dia berasa selamat dan bersetuju untuk menaiki kereta tersebut. Amanda berjaya keluar dari rumah Ariel Castro kerana pada waktu tersebut Ariel Castro telah meninggalkan rumahnya. Amanda yang menyadari hal itu mula mencari peluang untuk keluar. Dia mendapati bahawa pintu utama tidak terkunci sepenuhnya tetapi masih terhalang oleh rantai keselamatan. Menyadari peluang yang ada, Amanda segera menjerit meminta pertolongan dengan harapan ada seseorang yang mendengarnya. Jeritan Amanda menarik perhatian seorang jiran yang bernama Charles Ramsey yang ketika itu sedang berada di luar rumah dan bersama seorang lagi jiran yang bernama Angel Cordero. Mereka menenang pintu utama sehingga terbuka. Dengan peluang tersebut, Amanda bersama anak perempuannya Jocelyn berjaya keluar dari rumah tersebut. Selepas berjaya melarikan diri, Amanda berlari ke rumah jirannya iaitu Angel Cordero untuk meminjam telefon dan segera menghubungi panggilan kecemasan. Panggilan tersebut membuatkan pihak polis berjaya menangkap Ariel Castro dan berjaya menyelamatkan dua lagi mangsa penculikan iaitu Gina De Jesus dan Michael Knight yang masih dikurung di dalam rumah tersebut. Ariel ditahan dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan.